saya. Maaf saya dah batin kepada semua warga Tasman. Semoga anak-anak pelajar di Tasman ni akan menjadi pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat, insya-Allah. Sekarang saya akan membuat luar alumni Tasman. Saya boleh kenalkan diri. Saya Muhammad Fajmi. Saya Nurul Nakira binti Muhammad Nadim. Kami berdua adalah alumni daripada SMK Malaga. Memandangkan kami berdua baru saja meninggalkan sekolah dalam beberapa bulan saja, jadi rasa macam nostalgic sebab dapat rasa jadi student balik macam tu. Bila kami main sekolah ni, kami rasa macam kita orang boleh dapat balik macam dulu walaupun kita orang dah putus selama bila bulan kita sekolah. Saya sangat happy bila dapat kawan lama sebab masa-masa kita dah orang jadi senang jumpa. Bila main sekolah ni baru senang jumpa. Saya setuju sebab bila kita sekolah selama ni student datang daripada berbagai latar belakang, ada duduk hotel, ada duduk bangga, ada duduk hijab, belakang-belakang. Jadi bila ada event dan program yang menyatukan budak balik ni, kita orang boleh jumpa each other balik and kan ada dia special. Bergema suara takbir, tiba sudah hari raya. Adik abang lekas siap, tolong bonda masak serba lengkap. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Kuih muih sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul, adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup pom 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 pom. Mana dah sampai? Paling menyakat, malang melata, adik tepi on, sedap kan? Masuk membawang, mak hiris bawang, mata bergenang, sakit kan? Okey, selamatlah. Saya adalah Syahira Isu. Sekolah ini bersama